Ingat ya, pastikan awak makan mengikut waktu rehat yang telah ditetapkan. Ingat, jangan basi masa sewaktu makan ketika rehat. Kalau tak sempat nak makan tau. Mega, awak dari mana? Dari tandas. Sekarang dah pukul berapa dah ni? Tak tahu. Daripada pukul 3.20 saya masuk kelas sampai sekarang dekat pukul 4. Baru awak masuk kelas. Awak buat apa lama-lama dekat tandas? Awak tengok kawan-kawan lain semua dah siap kerja dah. Awak belum lagi siap kerja. Ini kesannya kalau awak tak pandai menguruskan masa. Kita kena kejar masa. Pergi tandas cari tandas yang berhampiran. Lepas buang air terus masuk kelas. Jangan bersia-sia di tempat lain. Boleh? Faham? Belum hafal. Kenapa ni? Baru sampai ke? Yusuf? Kenapa? Baru sampai masuk kelas ni? Bangun lambat? Tidur? Okey. Boleh ke macam ni datang lambat? Tak boleh. Kalau datang lambat apa jadi? Kena denda. Kena denda. Kan, dia tertinggal apa yang dah cikgu ajar. Okey, Yusuf boleh masuk duduk. Esok datang awal ya.